Okey, terima kasih kepada yang komen. Jadi sekarang ni kita jelas lagi lah. Walaupun kita dah jelaskan dalam video-video yang lalu dan pelbagai video pun kita dah pernah explain, tapi mungkin ada yang terlepas pandang. Okey. Jadi sekarang ni kita nak bagi tahu 366.33 sen selama 3 kali bayar. Bermaksud bulan 1 366.33 sen, bulan 2 366.33 sen, bulan ketiga pun 366.33 sen. Kami cover Penang SP Kulim, tapi apa-apa hantar my location dulu sebab pejabat kami ni dekat Penaga. Jadi daripada Penaga kita nak pergi kat Ampau tu nak tengok. Kalau Seberang Prime Utara tu memang kita cover sangat-sangat lah. Kalau macam tempat yang jauh-jauh tu kena hantar my location tu, kami check dulu. Lepas tu kalau nak buat pemasangan, apa kena bagilah nama, alamat, ambil gambar dan video lah. Dan harga yang kita bagi ni untuk pemasangan back to back ataupun 6 feet copper. Lepas tu ansuran pakai apa? Yang ni kita nak bagi tahu, ada yang akan ingat buat ansuran boleh main bayar kat depan ni. Yang tu tak boleh lah. Untuk ansuran kita terima dengan saya tak boleh nak sebut semua benda ni. Sekali kalau saya sebut kat sini nanti dia akan kena benda-benda pelik-pelik. Apa-apa hampa boleh hubungi kami di talian Wasabi ataupun buat appointment dan datang terus ke pejabat kami di Matang Rayang Penaga. Pejabat kami dekat Matang Rayang Penaga. Hampa boleh Google High-Tech Skill Engineering. Ni lah pejabat kami. Ni rupa technician kami. Mainlah. Nah, okey. So saya harap video ni dapat berikan lebih banyak penjelasan dan mudah difahami. Tapi nak main office tolong buat appointment dulu. Takut kadang-kadang kami keluar, kami tak ada kat office. Sekali hampa main sekali hampa marah pula nah. So apa-apa hampa Wasabi dulu nah. Apa-apa terima kasih kerana sudi komen.